Dia sebiji macam Apple Pencil yang ori tau. Dia ada palm rejection juga. So kalau korang letak tangan atas screen, still boleh menulis tau, nampak? Dan memang smooth, tak ada delay or anything tau. Literally memang zero delay, memang sama je macam beli Apple Pencil. Harga tak sampai RM100, boleh dapat Apple Pencil pada third party brand macam ni tau. Untuk iPad 11A16 yang terbaru, mesti korang rasa mengarut juga untuk beli Apple Pencil yang harga dia mahal 300-400 tu. Dah lah, ni pun iPad ekonomi tau, nak beli pula pensel mahal-mahal, memang rasa mengarut lah. That's why aku suggest korang beli stylus pen daripada Ugreen. Yang ni memang dicipta untuk jadikan sebagai third party pensel kepada iPad tau. Ni apa yang korang dapat dalam kotak, dapat Apple Pencil, dapat extra tips kat bahagian depan dan juga kabel Type-C tau. So dalam ni ada juga buku manual yang memang aku tahu korang takkan baca pun. Inilah dia third party Apple Pencil daripada Ugreen. Kalau nak on dia senang je, korang tekan je button silver ni, then boleh je connect dekat iPad korang. Buka kat Bluetooth, ada Ugreen. Ni dah connected, dah boleh terus pakai. Nampak? Semudah tu sahaja. So mudahlah kalau korang nak buat nota apa-apa. Tapi kalau korang pakai tempered glass yang Paperlike tu memang lagi satisfying lah. Kalau tips dia ni dah nipis, dia dah bagi dah extra tips ni, korang boleh tukar tau. Stylus pen daripada Ugreen ni, dia tilt punya sensitif tau. So kalau korang tilt macam 45 degree pun, dia still boleh detect tau. So tak perlu nak menegak macam ni pun boleh tau. Yang paling best sekali, dia ada snap attach ni jugalah. So sama je macam pensel yang ori tau. Dia ada magnet yang boleh melekat dekat yang tempat letak pen dekat sini tau. Nak charge dia pakai lubang Type-C yang ni, tapi dia ada bagi silicone cover ni lah. So kalau korang pakai silicone cover ni, dia memang nampak clean lah, macam tak ada lubang charger pun. Dah lah, semua ada palm rejection, murah. So kalau korang minat juga dengan stylus pen daripada Ugreen ni, korang boleh tekan dekat kat kuning.